Okay semua, sekarang ni Akram ada dekat Velocity. So korang boleh tengoklah Velocity sini ya. So kita jumpa di destinasi tempat lain pula. Okey lah, sambung jalan. Ya Allah. Awak member dia? Oh, awak ni accident. Saya nak, kalau boleh awak datang sini secepat mungkin. Okey, baik. Mana? Saya Akram. Detektif Akram. Oh, macam mana kawan saya boleh accident? Kawan awak kena langgar. Dan yang melanggar tu dia melarikan diri. Lari? Ya, dia lari. Tak apa. Kes ni biar siasat. Awak jangan risau. Hai. Siapa ni ya? Oh, ni Aikal, kawan kita orang. Sepatutnya kita orang nak jumpa sekali dengan Ruhul. Tapi tak tahu pula jadi macam ni. Okey, tak apa. Kau nampak jelas tak? Ada nampak tadi. Dia dekat tangga tu. Lepas tu? Lepas tu aku tanya dia okey ke tak. Lepas tu dia jawab sepantas. Dia kata dia okey. Lepas tu dia bilang macam tu. Mana taknya dia kan pada rapat dengan aku. Kau minta kan? Aku tak berapa sihat sikit hari ni. Makanlah ubat. Kau ada nampak tak dia tanah? Aku tak tahu aku letak kat mana. Aku cari kat rumah, tak jumpa. Pasal letak aku cuba baca berapa. Rasa macam mimpi tu. Baru semalam aku sembang dengan dia petang-petang. Dengan cerita hari ni dia dah meninggal. Bias, kau kena buat. Kalau Ruh ada pun dia tak nak tengok kau sedih. Ini sudah takdir. Betul cakap kau Man. Semua ni takdir. Kau pun thank kau. Oh, okey. Okey, baik. Okey, waalaikumsalam. Siapa tu Man? Oh, ni detektif Akram. Dia nak jumpa kita semua esok. Oh, okey. Macam mana cik? Kes ini mau diserahkan ke saya. So, saya nak korang semua bagi kerjasama. Korang kena bagi keterangan semasa. Okey? Apa pasal cik? Nak tuduh kita orang pula. Kalau korang tak bersalah, tolong bagi kerjasama. Baik cik, kami boleh bagi kerjasama. Yang penting sekarang ni kami nak tahu siapa yang langgar banyak kita orang. Okey? Kalau macam tu, kita mulakan sekarang soal sesi. Okey. Soalan pertama. Korang dah berapa lama kenal dengan si Mansur? Kami baru kenal dengan dia 6 bulan lebih. Lagipun dia kawan baru kami. Dulu kami cuma berempat je. Okey, soalan kedua. Korang ada masalah tak dengan si Mansur? Tak adalah pula. Tapi Ruhul pernah beritahu yang Haikal hutang dengan dia. Betul juga. Aku pernah dengar kau gaduh dengan Ruhul pasal duit. Betul apa kawan awak cakap ni? Mana ada?
Tolong bagi kerjasama. Ya, sebelum ni kita pernah gaduh. Tapi tak adalah sampai nak bunuh dia tu. Kenapa awak selalu gaduh dengan dia? Sebab duit. Sebab saya selalu pinjam dia. Sebab duit. Okeylah. So soal siasat setakat ini saja. Kalau ada apa-apa, saya akan kontak Man dan korang semua nak datang. Okey, terima kasih sebab bagi kerjasama. Okeylah, saya minta itu. Assalamualaikum. Salam. Itu motor siapa? Saya cik. Kan? Tu nampak macam motor kau lah. Sumpah cik, saya tak langgar dia. Saya tak sengaja langgar dia cik. Dan lagi pun saya takkan langgar dia. Kami sengaja. Tapi awak ada bukti baikkan. Motif? Iyalah motif. Sebab awak utama dia, gaduh dengan dia. Sebab tu awak langgar dia. Cik, percayalah saya. Saya tak sengaja langgar dia. Lagipun tempoh saya angkat call, saya tak perasan. Saya terangkan. Saya tak sengaja. Okey, tak apa. Setakat ini je. Okeylah, awak boleh balik. Cik tak nak tangkap saya ke? Walau tangkap belum keluar lagi, tunggulah walau tangkap keluar lagi. Tu ikan. Bangang betul. Pasal dia ni. Sabar. Asal korang dengan Ruhul? Ha? Sabar, ya, sabar. Bangai korang, aku tak sengaja langgar dia. Tak sengaja kau cakap. Weh, pasal kau nyawa dia dah melayang tau tak? Yes, Mai. Tolonglah percayakan. Tolonglah. Kau pembunuh. Kau bunuh dia. Kau Kau pergi dari sini sekarang. Eh, Sekarang kau. eh. Apa tu? Suara kisah kita yang sehalus sahut. Aku tahu kau bukan sengaja nak langgar. Tak payah nak sedarkan hati aku lah Mira. Aku tahu disebabkan aku semua orang kehilangan dia. Dan kalau korang nak hukum aku pun tak apalah. Aku tahu aku salah. Haikal, aku bukan Tuhan nak hukum kau. Aku tahu kau tak tergamar dan macam tu pada Ruhul. Kau pun masih keadaan. Kau cakap apa ni? Kau tahu tak? Kau tahu kan semua benda ni jadi sebab aku. Satu lagi, korang semua tahu kan aku tak suka Ruhul. Hukumlah aku, hukumlah. Hatiku bagaikan berlagu. Aku yakin jam tangan tu mesti ada kaitan dengan kes kemalangan Ruhul. Tak apalah. Mungkin aku pernah salah aku. Oh, lupalah hari tu. Hari tu buat belok pun tak sempat tengok. Aku tak berhatilah dengan Haikal ni. Asal dia bunuh Ruhul ha? Tak, dia tak bunuh Ruhul. Mira, semua orang tahu yang Haikal yang langgar Ruhul. Kau nak nafikan benda tu?
Ya, aku tahu dia tak sengaja. Tapi dia bukan pembunuh. Asal kau nak backup dia sangat? Sebab dia kawan kita. Selagi detektif tak cakap apa-apa, kita tak boleh tuduh Haikal. Aku setuju cakap Mira. Selagi detektif belum habis siasat, selagi tu kita tak boleh tuduh Haikal. Guys, korang, aku minta maaf. Aku tak sengaja langgar Ruhul. Oh ya? Kau dah langgar dia, kau dah bunuh dia. Sekarang kau minta maaf. Mari sini aku buatkan kau. Lepas tu, aku minta maaf kat mak ayah kau. Dia memang tak bersalah. Adikku bagaikan Saya nak bagi tahu semua orang yang Haikal ni tak bersalah. Dia bukan langgar dengan sengaja. Apa lagi, cik? Apa maksud cik? Saya dah jumpa siapa pembunuh sebenar. Pembunuh sebenar dalam kalangan korang juga. Maksud cik, ni bukan langgar yang biasa. Ya, Ruh meninggal bukan disebabkan pengalaman biasa. Habis tu, Ruh meninggal sebab ditolak dengan sengaja. Dan dalam masa yang sama, untuk Haikal ada. Pembunuh sebenarnya adalah Mal. Jangan tuduh macam-macam, detektif. Saya tak tuduh. Saya ada bukti. Satu, saya jumpa jam tempat kejadian. Yang kedua, dalam video ni ada nampak yang Mal tolak dengan sengaja. Okeylah, sambung jalan lagi lah. Ya Allah. Mal, Ya, memang aku yang bunuh Ruhul. Aku sengaja tolak dia tepi jalan. Biar dia kena langgar. kenapa kau buat macam tu? Sebab aku terpaksa. Kalau Ruhul jauh kita, orang dah pegang Ruhul daripada aku. Aku sakit tau. Aku nekat. Biar Ruhul mati. Biar kawan semua rasa. Mal, Ruhul tu kawan baik kita tau. Dia memang dia kawan baik kita. Tapi korang lebihkan dia daripada aku. Ini semua salah korang. Korang lah. Sepanjang hidupku telah dihabiskan segala masa dan usaha kerana kamu. Sepanjang jalanan ku telah luahkan